Ramai yang biasalah dia bagi maklum balaskan dekat Tijanah ni, bila message orang tak reply. So macam wonder lah, dia online dia tak reply, kenapa? Okay, so benda ni biasa. Kita pun, kalau kita ramai message kita, contohnya ada 20 orang message kita, adakah kita nak balas ke 20 orang itu? Kita mungkin tak balas semua. Mungkin sebab kita 20 orang, kita boleh pilih mana kita nak berdasarkan preference kita, location ke, rupa ke, pekerjaan ke, umur ke, apa-apalah, apa-apa preference kita. So bila kita message orang tu, dia tak reply, sebab apa? Sebabnya dia ada pilihan lain, dia ada preference lain, dia ada pilihan lain lah. So dia tak reply kita. So kita pun nak terasa, so tak boleh lah macam tu, kan tak boleh. Sebabnya kalau dia reply pun dia takut, dia bagi harapan je, dia tak nak buang masa kita. So elok bagi dia tak payah mula, sebab memang dia tak nak kita. Okay, so kita pula hantar message seorang. Oh, seorang, aku nak fokus seorang je. Aku seorang, dah tunggu dia reply. Lepas 2 minggu baru dia reply. Minggu ketiga dia dah halau kita kan, dia dah ghosting dah. Sebab apa? Sebab waktu dia message kita, dia mungkin message dengan 5 orang lagi. Dan juga along the way tu dia dah make up his mind lah kan, nak pilih siapa. So dia dah pilih lah orang ni nak kan. So kita dekat Potensial Jodoh, kalau macam Tijanah.my, memang kita orang memang galakkan message seramai mungkin dulu. Sebab kita tak tahu. Contoh setiap orang message 20 orang ke, contohnya lah kan. So daripada 20 orang, yang dia akan pilih seorang je. So adakah kita seorang tu kan? Kalau kita seorang tu pun, tapi kalau kita tak pilih dia, kita mungkin message dengan 20 orang, tapi tak nak pilih yang orang tu. Okay, so dia macam probability lah kan. Kita banyak pilihan kat sini, kita memang nak dapatkan yang terbaik. Okay, so kita tak boleh nak message, oh fokus lah seorang, daripada awal fokus seorang, tunggu dia reply, lepas 2 minggu baru dia reply. Ataupun seminggu baru dia reply, lepas tunggu lagi seminggu dia reply kedua, kali ketiga, dan dia tak nak kita pun, kan buang masa. So kita message dengan seramai mungkin yang kita boleh. Then along the way kita akan narrow down benda tu kan, kita akan narrow down. Orang lain akan buat benda yang sama, juga. Dan bila kita dah bank our mind, okay, kita boleh tanda lah dekat Tijanah, ada tanda sedang taarufkan. So waktu tu orang tak suppose lah untuk message kita lagi, dan kita boleh fokus pada dia. So ingat dia tentang numbers of game kan, probability, itu benda. Sebab kita banyak pilihan, dia orang pun banyak pilihan, semua sedang mencari, semua orang nak yang terbaik. So kita kena tingkatkan kita punya numbers tu kan. Maksudnya kita setakat message seorang, probability kita tak jumpa jodoh mungkin 10%, 20%. Kalau kita message 10 orang, mungkin probability kita naik 20%. Kalau message 20 orang, 30 orang, probability kita makin meningkat lah kan. Tapi ada orang rezeki dia message sikit, ataupun tak message siapa pun, orang message dia dulu dan dia jumpa jodoh cepat. Ada. Sebab tu dia panggil probability. Ada sebahagian yang macam ni, sebahagian yang macam ni pula. Okay, that's the probability. Tapi kalau kita nak harapkan luck kita, buat apa kan? Kita usaha sungguh-sungguh, kita tingkatkan probability kita. So insyaAllah kita akan bertemu jodoh. Okay.